Allahu Akbar, tak sanggup lillahi ta'ala Ahmad beritahu kat tuan-tuan dan perempuan, tak sanggup nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak kalau saya tak buat video ni. Subhanallah, saya jalan ke Selinsing, Gunung Semanggi tadi, pergi ke Bukit Merah, Selinsing. Lepas tu ada sahabat saya maklum, Ustaz tolong Ustaz singgah ke pusat pendidikan Islam Pupis di Selinsing Perak ni. Sebab apa? Dia kata, tuan-tuan, Ustaz tolong bantu kami dapatkan dana untuk wakaf tanah. Tanah ni tuan-tuan, tuan dia nak jual dah. Bukan sebab nak jual saja. Tanah ni kalau dapat kat pemaju lain, Pupis di sebelah sana tak boleh berkembang dah tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, dermawan yang takkan sayangkan akhirat, dapatkan dunia kita dengan kita membeli dia di akhirat kelak. Apa dia? Ni, jom kita wakaf tunai. Ni, tanah yang seluas ni tuan-tuan, kita tebuskan untuk Pupis di sebelah ni. Kita tebuskan untuk Pupis di sebelah ni. Sebab apa tuan-tuan? Dekat sebelah ni ada 90 orang anak-anak lebih. 90 lebih orang anak-anak yang belajar setiap hari. Dari asas 4 tahun sampai ke 6 tahun. Dan rancangannya insya-Allah ada rezeki lebih. Kita akan binakan sekolah rendah Islam. Kita akan binakan pengajian-pengajian awam. Masyarakat awam kat sini boleh mengaji lagi. Subhanallah. Infak tuan-tuan, bantu kami tebus tanah ni. InsyaAllah ianya akan jadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Jom sekarang